Dari riwayat Bukhari, kitab yang kita percaya sebagai kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, paling sahih. Kadang sudah bercanggah, macam mana kita nak utamakan yang itu daripada Bukhari? Sedangkan dalam Bukhari disebutkan bukan malam hijrah, tapi siang. Tidak ada pun disebut terlibatnya Sayyidina Ali tidur di atas katil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Ini sebenarnya perancangan Syiah nak menutup kelebihan keluarga Abu Bakar, nak tonjolkan Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini adalah fitnah dan pembohongan Asri Yusuf. Walaupun Imam Bukhari tidak meriwayatkan kisah Sayyidina Ali tidur di atas pembaringan Rasulullah, kisah ini kita boleh dapati dari kitab-kitab lain. Dan memang watak Asri Yusuf ini yang kita dapati ia selalu menolak apa saja fadilat keutamaan Ali bin Abi Talib. Padahal dalam metodologi ilmu hadis, para ulama tidak pernah mensyaratkan bahawa sesuatu peristiwa hanya diterima jika terdapat dalam kitab Sahih Bukhari semata-mata. Lebih penting lagi daripada semua itu, perbahasan mengenai keutamaan Ali seharusnya dilakukan secara objektif berdasarkan dalil dan disiplin ilmu, serta menjauhkan kecenderungan politik yang boleh menjejaskan integriti wacana ilmiah Islam. Tipu daya Asri Yusuf ini jelas semata-mata ingin membuatkan umat meragukan keutamaan Ali bin Abi Talib alaihi salam. Saudara-saudari sekalian, dalam sejarah terdapat satu malam yang luar biasa. Malam yang menentukan masa depan umat Islam. Malam yang memperlihatkan keberanian seorang insan yang menjualkan dirinya kepada Allah. Malam itu dikenali sebagai Lailatul Mabid, ketika Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam tidur di tempat pembaringan Nabi Muhammad bagi melindungi baginda dalam konspirasi kaum Quraisy. Mereka berhasrat untuk membunuh Nabi Muhammad. Malam itu bukan secara literalnya malam tidur Lailatul Mabid, tapi simbol malam pengorbanan tertinggi dalam sejarah Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 207, "Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu ra'ufu bil 'ibad." Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa ayat ini turun berkenaan pengorbanan Ali bin Abi Talib alaihi salam yang menggantikan dirinya di tempat tidur Nabi ketika kaum Quraisy menyerbu untuk membunuh Nabi. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, jilid yang ketiga, Al-Hakim An-Naisaburi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas yang berkata, "Syara' Aliyun nafsahu wa labisa thawban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma nama makanahu wa kana al-musyrikuna yarmuna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Ali telah menjual dirinya dikarenakan kerana Allah, dan beliau memakai pakaian Nabi kemudian tidur di tempat baginda. Pada malam itu orang musyrik melemparkan batu kepada Rasulullah. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam albasahu burdatan wa kanat Quraisyun turidu an taqtula an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faja'alu yarmuna Aliyan wa yarawnahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waqad labisa burdatan. Rasulullah telah memakaikannya sehelai selimut burdah, dan Quraisy berhasrat untuk membunuh Nabi. Mereka mula melontarkan batu kepada Ali kerana menyangkanya sebagai Nabi disebabkan beliau memakai selimut tersebut. Waja'ala Aliyun yatadawwaru fa idza huwa Aliyun faqalu innaka la laimun innaka latadawwaru wa kana sahibuka la yatadawwaru wa laqad istankarnahu minka. Sedangkan Ali merasakan kesakitan akibat lontaran itu. Lalu mereka mendapati bahawa dia adalah Ali. Mereka berkata, "Sesungguhnya engkau ini lemah. Engkau mengerang kesakitan, sedangkan sahabatmu Muhammad tidak mengerang seperti itu. Sesungguhnya kami merasa aneh melihat keadaanmu ini." Hakim Nishaburi berkata hadis ini sahih menurut standard Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan Syamsuddin Zahabi juga menyatakan hadis ini sahih dalam kitab talkhisnya. Justru itu di sini dua orang yang mengakui kesahihan hadis ini. Jadi di manakah pendirian Asri Yusuf? Sudah tentu Asri Yusuf berada dalam aliran sekolah pemikiran Bani Umayyah.
yang menzahirkan kebencian mereka terhadap Ali bin Abi Thalib dengan berusaha mendaifkan sebarang hadis fadilat Ahlul Bait. Hadis ini juga tuan-tuan sekalian diriwayatkan oleh Hakim Nishaburi dalam jilid yang sama muka surat 143. Qala Ibnu Abbas wa syara Aliyun nafsahu fala bisa thawban nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma nama makanahu. Ibnu Abbas berkata Ali menjual dirinya lalu beliau memakai pakaian Nabi lalu tidur di tempat baginda. Dan Syamsuddin Az-Zahabi sekali lagi menulis dalam kitab talkhisnya sahih. Ini sebahagian bukti kesahihan kisah tersebut. Jadi kenapa terlalu banyak pembohongan yang dilakukan oleh Asri Yusuf? Terutama sekali melibatkan hadis fadilat Ahlul Bait. Apakah kebencian terhadap Ahlul Bait terlalu menidih dalam urat nadinya? Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita lihat perbahasan yang lebih mendalam. Perbuatan Ali tidur di pembaringan Nabi adalah perintah daripada baginda sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya ia telah mencapai kemenangan yang besar. Justru itu, kesetiaan kepada perintah Rasulullah amatlah penting. Mari kita lihat pandangan ulama Ahlu Sunnah. Dalam kitab Syarhu Mushkilil Athar yang ditulis oleh Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi, dalam jilid yang ke-10 muka surat 273, pengarangnya menulis, "Fa'aqalna lima fi hazihil hadisi anna labusa aliyin radhiyallahu anhu qamisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa naumahu fi makanihi kana bi fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzalika bihi." Apabila kita melihat hadis-hadis ini, Ali bin Abi Thalib memakai pakaian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tidur di tempat baginda kerana mengikuti perintah Nabi. Selain dari perintah Rasulullah, dalam peristiwa ini Ali bin Abi Thalib dikatakan lebih utama berbanding sahabat-sahabat Nabi yang lain, sehingga perbuatannya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jika kita renung kembali tragedi hari Khamis, peristiwa keberangkatan pasukan Usamah, peristiwa perang Khandaq dan lain-lain lagi, nescaya kita dapati bahawa kesetiaan para sahabat Nabi terlalu daif berbanding dengan Sayyidina Ali. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal jilid yang ke-38, muka surat 358, tersebutlah Huzaifah berkata, "Yabda akhi wallahi laqad ra'aytuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil Khandaq." Wahai anak saudaraku, demi Allah sesungguhnya kami pernah bersama Muhammad dalam perang Khandaq. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-laili hawiyan thumma iltafata ilaina faqala. Rasulullah menunaikan solat pada sebahagian malam yang panjang. Kemudian baginda berpaling kepada kami lalu bersabda, "Marrajulun yaqumu fayanzura lana ma fa'ala al-qawmu yashrutu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu yarji'u adkhalahu Allahul jannata." Siapakah lelaki yang sanggup bangun untuk pergi melihat keadaan musuh bagi pihak kami? Rasulullah menjamin bahawa dia akan kembali dengan selamat dan Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. فَمَا قَامَ رَجُلٌ ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ. Namun tiada seorang pun yang bangun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali solat pada sebahagian malam lalu berpaling kepada kami dan bersabda, "Man rajulu yaqumu fayanzura lana ma fa'ala al-qaumu thumma yarji'u yashritu lahu Rasulullah ar-raj'ata." Siapakah laki-laki yang sanggup bangun untuk melihat apa yang dilakukan oleh kaum itu kemudian kembali? Rasulullah menjamin dia akan kembali. "As'alullah ayyakuna rafiqi fil jannati." Dan aku memohon kepada Allah agar dia menjadi temanku di dalam syurga. "Fama qama rajulun minal qaumi ma'a shiddatil khawf wa shiddatil ju' wa shiddatil bard." Tetapi tiada seorang pun daripada kaum itu yang bangun disebabkan kuatnya rasa takut, kelaparan yang teramat dan kesejukan yang mencengkam. "Falamma lam yakum ahadun da'ani Rasulullah falam yakun li buddun minal qiyam hina da'ani." Apabila tiada seorang pun yang bangun Rasulullah memanggilku, maka aku tidak mempunyai pilihan selain bangun apabila baginda memanggil. Faqala ya Hudzaifatu fadhhab fadkhul fil qaumi fanzur
ma yaf'aluna. Baginda bersabda, wahai Huzaifah, pergilah, masuklah ke dalam kelompok mereka dan lihatlah apa yang mereka lakukan. Riwayat ini secara jelas menunjukkan bahawa Nabi Muhammad telah beberapa kali meminta para sahabatnya untuk melaksanakan satu tugas, namun walaupun baginda sendiri memberikan jaminan keselamatan, tiada seorang pun yang bersedia untuk melaksanakan tugas tersebut atau mematuhi arahan baginda. Walaupun Rasulullah memberi jaminan, namun tidak seorang pun yang sanggup taat dan setia kepada perintah baginda, melainkan orang yang beriman yang mengikuti contoh Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Lailatul Mabit. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin.